InsyaAllah, gelombang Negeri Sembilan akan menjadi kesan politik yang besar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Langkah pertama, penyatuan ummah untuk selamatkan negara. Hasil dari perpaduan, khususnya Parti Melayu Islam dalam Perkataan Nasional dan Barisan Nasional. Dan rakan-rakan bukan Islam yang tidak ekstrim. Di Negeri Sembilan, kita telah berjaya masuk pilihan raya dengan harmonis dalam pemilihan kursi yang tidak ada masalah antara semua parti-parti politik dan memuahkan hati jentera-jentera pilihan raya yang bekerja. Walaupun kita menghadapi pilihan raya yang tidak seimbang, demokrasi yang tempang, apabila kerajaan pusat tidak malu, tidak segan, tidak bermoral menggunakan kuasa politiknya menjadikan padang yang tidak sama rata. Namun demikian, mereka tidak boleh menghalang gelombang kebangkitan rakyat yang dapat kita pimpin. Saya ucap terima kasih penghargaan kepada pimpinan Barisan Nasional, pimpinan Perikatan Nasional, NGO-NGO yang bersama dengan kita, yang telah berjaya memimpin jentera pilihan raya dengan cara yang terbaik dan satu saf yang rapat menghadapi cabaran-cabaran yang banyak. Namun kita berjaya menarik sokongan rakyat. Dan tanda menunjukkan tanda awal kita telah boleh menubuhkan kerajaan Negeri Sembilan dengan simple majoriti. Dan kita yakin melihat kepada keputusan-keputusan yang dilaporkan sedikit demi sedikit, kemungkinan besar kita boleh mencapai majoriti 2/3. InsyaAllah, gelombang Negeri Sembilan akan menjadi kesan politik yang besar untuk pilihan raya lebih besar, untuk kita memerintah negara insyaAllah dengan izin Allah. Sekian. Tan Sri, punca yang kita berjaya malam ni kenapa? Apa punca? Ya. Punca yang kita berjaya ni. Puncanya ialah pertolongan Allah berkat perpaduan kalangan jentera dan pimpinan-pimpinan semua parti yang terlibat. Ya. Jadi selepas ni ada rundikan dengan Barisan Nasional? Ya. Memang kita sentiasa berbincang, bukan berunding lagi. Kita bermusyawarah untuk postmortem pilihan raya ini. Di Johor, di sini kita buat postmortem. Kita lihat di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan itu akan dibaiki untuk menghadapi raya akan datang. Mungkin ada platform rasmi kerjasama ni. Kerjasama dengan Barisan Nasional ni mungkin ada nama yang rasmi. Tak perlu nama, ada apa pada nama. Yang penting ialah kita bekerja. Bekerja dalam perpaduan. Ini sangat penting. Cik, ada apa-apa kerusi yang exco tak yang PAS atau mungkin sasakan? Ya. Kerusi exco atau PAS untuk Sembilan. Itu terpulang kepada perbincangan pimpinan parti dalam gabungan ini. Dan kita tidak berkelahi, tak berbalah lagi dalam pelantikan exco. Negeri Sembilan kita dah tentu. Menteri besarnya ialah BN. Kerana mereka mendominasi Negeri Sembilan. Suasana Negeri Sembilan. Exco pun akan dilihat
berdasarkan kepada jumlah pembahagian kursi yang kita menang dalam pilihan raya. Hasil dengan kejayaan ini, adakah formula yang sama akan dibuat juga di PRN Melaka nanti? Tidak semestinya. Dilihat kepada perkembangan sempat. Situasi sempat. Di Melaka mungkin lain ceritanya. Kerana di Melaka, Barisan Nasional kosong dalam parlimen. Semua parlimen dimenangi oleh yang besarnya ialah Perikatan Nasional PAS Bersatu. Yang baki lagi DAP dengan PKR dan Amanah. Adapun Dewan Negeri UMNO yang menang banyak. Dan di sana ada kursi-kursi yang kita dapati dalam parlimen memenangkan undi-undi Perikatan Nasional. Namun kita akan berbincang pembahagian kursi dan syair lain daripada Negeri Sembilan. Abang Sri, mungkinkah keputusan malam ni akan memberi tekanan kepada Putrajaya untuk bubarkan parlimen pula? Terpulang kepada perasaan dia sendiri. Adakah dia anggap tekanan pada mereka atau tidak? Pulang pada mereka, tanya mereka. Itu. Lepas ni adakah parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional? Ya. Parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional selepas kejayaan besar ni. Parti-parti Melayu keseluruhannya dah masuk dalam Perikatan Nasional dan bersama dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Dah masuk. NGO sudah bersama dengan kita. Ya. Macam parti berjasa ke apa? Ada pendapat peluang nak masuk Perikatan Nasional akan datang? Berjasa ada pendirian dia sendiri. Dan kita merakamkan duka cita kerana langkah dia langkah yang salah. Dia nak dapat undi-undi Islam tetapi memecahkan undi Melayu Islam untuk beri kemenangan kepada DAP.